Oh, jom. Gila. Oh. Jom memang siap ah. Gila mat. Menggigit-gigit. Nanti pun tak kena kaki gigi. Assalamualaikum jemput. Kali ni kami punya second trip. Second trip kami ke air terjun Durian Perangin. Ya. Pendakian kita mengambil masa lebih kurang dalam 30 minit untuk sampai ke atas. Jangka lepas maghrib nanti memang tak cukup lah. Laluan kita nak ke atas tu, tangga dia berwarna-warni. Tengok. Ini kalau bawa budak-budak ni, make sure pakai kasut lah. Sebab jalan dia agak tak rata sangat. So, watch your step. Okay, ada air. Dah nampak air dekat situ. Ada jambatan kat sana. Jambatan. Nampak dia agak besar juga. Ni air dia. Itu dia view air. Sana boleh naik lagi tau. Ada naik lagi ya, ke atas lagi. Ada kemudahan pondok. Kat sana ada pondok, sana ada pondok. Dekat sana tu ada toilet. Kat sini. Ni ada tempat BBQ. Banyak kemudahan. Pondok pun banyak sini. Jalan atas lagi. Naik lagi. Ini dia view. View sini cantik kan. Macam mana? Ambil makan jap. Okey, okey. Ini ada pipe poli. Pipe poli ni mungkin dia ambil air bukit untuk saluran dekat ke tandas-tandas sana. Pipe poli kat atas. Kita boleh tengok air terjun kat sana. Ada orang mandi kat sini. Mungkin naik atas lagi tu. Atas lagi tu. Jom. View dia. Okay, itu je.
sesuai terjun dia. Terjun. Okey, kita sudah mendaki. Dah separuh dah kita mendaki. Belum sampai lagi ke atas. Ni adik-adik, dek, ke atas ada air terjun. Ada. Dalam tak air? Dalam ah. Dalam ah. Ni tak jauh dah. Ini dekat. Dekat ya? Dekat lah. Okey. Hai, bye-bye. Ha. Plancho. Hai. Mendaki lagi. Terus mendaki. Ada plancho. Okey, ni kawan saya. Awal sampai. Kita lari. Laju. Itu air. Tak suka ada lagi. Air dari atas. Okey, kawasan ni kita akan mandi. Air kat sini tak jernih sangat ah. Dia keruh-keruh sikit. Boleh mandi tu untuk nampak tak menarik sikit lah air sebab dia keruh kan. Tak laju. Dia kurang dekat dada. Dada je air. Okey, setelah hampir sekian bukit yang dia tak suram sangat, tapi dia agak menegak. Dan makin ni hasil dia. Dia rupa struktur dia tak begitu menarik, tapi hasil yang kita nak tu boleh mandi. Pandangan dari bawah ke atas. Itu dia kat pondok tu. Okay, kita review keliling sikit. Keliling dia. Okay ni. Okay, air kat sini memang sejuk. Okay, 1, 2, 3. Oh, memang sejuk. Gila. Memang air kowe. Menggigil sobat. Menggigil. Okay, makan. Nasi apa lagi? Ayam ikan. Dua. Ikan dua. Tak tahu lapar. Macam mana makan okey ke? Alhamdulillah. Sedap. Oh, sedap kan? Banyak. Sebab makan ada view dia. Okay, view dia. Habis
terjun, kan view pelancong tu. Okey, ada pelancong kat sini tengah berbuah-buah. Gila mat. Bagi gigit. Nanti saya tak kena kasi gigit. Tak nampak saya rasa. 1, 2, 3. Okey, makan dah, mandi pun dah. Jom kita balik. Okey. Trip ke air terjun Durian apa? Durian Permata? Perangi. Durian Perangi dah habis. Okey. Sekarang kan tempat ni boleh mandi. Tapi dia punya view dia macam boleh lah. So okey lah, nak bagi per 10 tu 6 lah, 6 lah. 6 per 10. 6 per 10 ni. Terima kasih lah. Macam mana Syarul? Syarul macam mana? Ni untuk air terjun kita macam mana? Dalam senarai 10 tu dapat berapa? 6 per 10. Biasa Okey lah, dia sini air okey, dalam tak dalam juga. Yang penting enjoy. Yes. Yang penting enjoy. Itu yang penting. Semangat. Tu bawa ration. Jalanan masih jauh untuk kita turun ke bawah. Okey, hati-hati. Licin tu. Okey, ada pelancong bawa anak dia. Hai. Jalan menuju balik. Ni tempat setik lah. Tempat anak-anak, budak-budak main, mandi. Okey, selamat tinggal hutan lipu Durian Perangi. Jom kita balik. Macam mana? Ni. Ya. Alhamdulillah kita punya acara ni dah sampai penghujung dah.
Yang penting sekali, safety is number one. Yes. Pergi sama-sama, balik sama-sama. Ya. Anggota badan semua cukup. Tak ada berdarah, tak ada patah. Itu Okay je. Nampak macam mengantuk tu. Okay. Okay, ni kawan kita, peninju. Ini mak grebek. Sini kurang. Sedap temu orang lagi lah. Nampak tak ni? Nampak. Macam tak nampak kan? Nampak. Kena cerah sikit sebab kita hitam. Okey. Okay.